belanja sekolah Datuk dulu di sekolah rendah 10 sen. Datuk sekolah menengah 50 sen. Datuk mempunyai 2 saat yang menyedihkan dalam hidup dia ya. Kedua-dua peristiwa itu berlaku apabila Datuk berada di sekolah Maktab Sabah tahun 75 dan 77. Apabila kedua 71 sampai 77. Ya. 75 dan 77 itu Datuk kehilangan bonda dan ayanda beliau. Dan bila saya baca buku tu kan, memang semasa Datuk kehilangan ibu tu, memang kesakitan ibu itu dirahsiakan oleh keluarga demi supaya Datuk fokus pada pelajaran. Datuk hanya mendapat tahu bahawa ibunya sakit penat bila dia pulang ujung minggu, Datuk. Dan dia mendapat kabar dan Datuk berlari sejauh 3 kilometer dari Pekan Menggatal ke rumahnya. Dan sebelum itu, untuk makluman semua, Datuk ni atlet ya. Dia adalah juara olahraga 100 meter, 200 meter, 400 meter dan lari berganti-ganti. Di sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah, nombor 1 dia RM3. Nombor 2, RM2. Nombor 3, RM1. Tapi nilai itu sangat besar kepada Datuk sebagai orang susah. Sebab bayangkan ya, dia pergi sekolah rendah 10 sen. Dapat RM3, dia boleh belanja kawan-kawan. Dan dia pun ramai geng. Kan? Jadi, menyorot kembali peristiwa itu Datuk ya. Bagaimanakah Datuk mengulas tentang ibu bapa Datuk sebagai orang yang memberi amanah kepada Datuk untuk belajar rajin-rajin dan mengubah masyarakat. Pada masa yang sama Datuk, bila saya baca buku tu, saya dapati Datuk bersekolah di Maktab Sabah. Terdapat ramai nama-nama besar. Saya petik 2 nama ya, Pandikar Amin dan Tun Johar. Yang mana mereka senior kepada Datuk dan mereka belajar di luar negara. Tapi bila mereka balik ke Sabah, mereka merupakan alumni Maktab Sabah yang sangat bertanggungjawab. Menerusi perkongsian mereka ini telah membibitkan azam kepada para pelajar Maktab Sabah untuk melanjutkan pengajian ke luar negara itu. Mulakan dengan kisah sedih. Tadi ada saya nak sebut tentang arwah ibu saya lah waktu dia sakit itu. Saya sebenarnya tak tahu, dulu tak ada telefon kan. Saya rasanya selepas 2 bulan saya sengaja rindu, saya nak balik Menggatal, saya nak balik Rempayar, saya nak balik naik tengok. Apabila saya turun daripada bas di Menggatal, saya jalan, di sana ada pekerja-pekerja JKR yang membersihkan parit. Pekerja-pekerja JKR ni perempuan yang membersihkan longkang parit. Jadi kebanyakannya ada orang daripada orang kampung lah. Jadi dia berhenti, dia bilang, kau punya mama sakit betul tu, dia bilang. Saya dengar macam tu, saya terus berlari. 2-3 kilometer tu saya lari. Sampai di rumah saya memang tengok mak saya rasa dia tinggal tulang. Dia sakit tenat. 2 bulan tak makan. Dia tinggal tulang. Jadi saya menangis. Lepas tu saya tak nak balik asrama. Tapi dipujuk-pujuk. Hari minggunya lah apabila saya tak nak balik. Pasal saya macam sedih. Tengok mak saya terlantar, tinggal tulang. Ya, masih boleh bercakap tapi tinggal tulang. Jadi saya dipaksa juga kena balik juga. Jadi akhirnya saya baliklah. Lepas 2 minggu, kalau lepas tu mak saya meninggal lah. Jadi balik dengan di Maktab Sabah ini, sebenarnya saya orang susah. Waktu saya tinggal bridge class, pasal daripada sekolah Melayu nak pergi sekolah English, dia kena belajar English 1 tahun. Dia panggil sekolah peralihan atau bridge class 1 tahun. Mesti lulus bahasa Inggeris. Tak lulus, bridge 2. Tambung lagi 1 tahun. Tapi Alhamdulillah saya lulus lah. Jadi di sanalah saya kenal Tun Johar. Tun Johar waktu tu saya bridge class, Tun Johar tingkatan 5. Dengan Tan Sri Pandikar Amin pun tingkatan 5. Waktu itu saya bridge class, Datuk Masidi tingkatan 6 atas. Ya, Datuk Masidi tingkatan 6, apa 6. Dan ada beberapa orang-orang besar lah.
Jadi di sana saya daripada sana lah dari sejak beberapa tahun itu kan saya teruja. Ada orang pergi semua pergi luar negara pun saya pun saya ini suntikan pada saya lah pada walaupun susah tapi saya disuntik dengan semangat orang macam ini ya di mata Sabah dapat pergi ke luar negara. Jadi saya macam ini satu suntikan semangat pada saya untuk belajar lah. Alhamdulillah melihat orang-orang seperti ini.